Kita orang ke Latar Makau. Hari ni hari Sabtu. Jadi berapa bulan? 30. 30 Di Ambang Merdeka. Di Ambang Merdeka. Ini tahun pertama. Masih lagi bertenaga. Kita akan lalu Ailuit punya campsite. Ni ada jambatan ni nak kena cross. Dekat campsite Sungai Luit ni ada dua sempang. Kiri dengan kanan. Kita ambil kiri lah. Kanan ni aku tak tahulah pergi mana. Bukit Kutu kot. Tak jauh dari bridge tadi tu ada pokok tumbang guys. So kita kena rangkak lah. Alright. Pendakian yang tak berapa tinggi dah. Okay, slow je dia punya hike. Dalam setengah jam perjalanan kita di track yang betul lah, berpandukan pada GPS ni. Ni Latar Jerbus sini. Latar Jerbus punya campsite. Cantik juga campsite Latar Jerbus ni. Very nice. So diorang ni pergi hiking ah, tak ada orang. Diorang hiking ke Latar Makau ni rasanya. Okey, perjalanan diteruskan. Lagi 41 minit nak sampai. Distance remaining lagi 6 km. Kita dijangka sampai 11.20 pagi. Ni 45 minit pertama. Jalan tak berapa susah lah, trail dia. Just very slow punya hike lah. Pace tak perlu laju pun. Relax je. Okay. Cuaca hari ni pun baik. Alright. Cuaca is good. Yes. Ini Kita ada permit. We have permit, right? yeah. We could show our permit. So ini adalah hutan simpan Ni ada So spot signboard, hutan simpan. Kau tak boleh simply masuk. Betul. Macam mana? Cannot Guide? simply go. Cannot simply go, You guys. guys cannot simply go without the permit. Okay. So where to apply the permit? Jabatan Perhutanan Negeri Selangor. You Okay. can apply through online. Okay. Okay. How much? It's very cheap. Very cheap. Very cheap. You find out yourself. Okay. What is What the web address? Couldn't remember. Could remember? Sea Forest. Sea Forest. Yeah, Sea Forest. Okay. Just Google Sea Forest. Sea Forest. Sea Forest. This is forest. Selangor Forestry. Alright. Let's go. Okay, let's go. Tak jauh daripada signboard hutan simpan tu ada dua sempang ni. Ini ke Latar Medang. Kau ambil belah kiri. Kiri ke Latar Makau. Okay, jangan sesat pula. Kang pergi masuk tempat lain. Let's go. Let's go. Sudah sejam dah ni. Okay. Macam mana? Pablo. Marvelous. So, macam mana? Okay? Still okay No comment. No comment. Kita akan lalu pokok buluh yang dah tumbang banyak ni. Pada jarak dalam lagi 4.5 km. Okay. Jangka 11.20 pula akan sampai. Tengok pada pace lah. Okay, dah lebih kurang sejam perjalanan. Rasa trail ni masih lagi senang lah, tak ada susah sangat pun.
Okay. Refreshing. Okay, kalau jumpa longkang macam ni, betul lah tu Kelatan Makau. Ni punya trademark ni. Oh, lepas sungai, cross sungai tadi, panjat sikit lah, memanjat bukit tak adalah tinggi sangat, tak perlu rush, slow je. So payah nak kejar-kejar sangat, relax je. Ni yang so far yang paling tinggi lah selepas sejam mendaki hiking. Mei, jangan basah. Jangan basah, Mei. So dia cross batu tu. Ni, Mei. Pijak batu tu, pijak batu tu, pijak batu tu, pijak sana. Dah sejam lebih perjalanan. Ni, Mei. Ni sungai yang kedua kita cross. Stop. Semuka lu. Oh, mantap Stop. Main je lah banyak. Let's go. Hutan buluh ni. Ni pun trademark Atas Makau ni. Hati-hati. So guide kita kat depan ni laju juga di jalan. Cross sungai yang ke apa, 3 ke 4. Banyak anak sungai. Tangga macam ni, jalan macam ni, maknanya dalam 1.8 km lagi. Tak jauh dah, kurang 45 minit atau setengah jam lah. Pace santai je. Oh, dah dekat-dekat nak sampai ni, lalu tepi sungai. Lawa sungai ni. Lawa sungai dia. Oh, sungai ni besar. Ni mungkin sungai yang terakhir sebelum sampai Latan Makau. Ni agak besar sikit. Kita dalam 1 km yang terakhir. So trail dia dah sikit-sikit je, landai lah. Okay, semua orang dah tak sabar nak mandi ni. Kan, apa? Semua orang saya je. So kita jalan slow je. Okay, enjoy the nature. Laju. Okay, jalan. Cuaca pun cantik. Kat camp BMW. Walaupun kereta BMW tak ada. Tak tahu kenapa dia panggil camp BMW. Cari-cari juga BMW camp. Lapang juga kawasan ni dalam 500 meter sebelum Latan Makau. So kita punya guide tu dah tak sabar dah. Guide kita dah tak sabar nak mandi. Oh, menonong dia. Satu Latan Makau, satu R ni Rajah kot. Jangan salah. Jalan dia kecil je. Okay, go. Ya, akhirnya sampai juga ke Latan Makau. Nanti. Berapa jam 2 jam setengah lah. Dalam 2 jam. Exactly, 2.5 hours. Dalam 2 jam setengah. Macam mana dia? Ni tour guide dah tak sabar nak mandi. Tour guide kita. Terima kasih tour guide. Terima kasih tour guide. Atas guide yang bagus ya. Ui, lawa ni. Wah. Sekejap lah, belum buat lagi. Muntah dulu. Okay, ni baik.
berjaya menangkap patung Bye. survivor. Mandi. Okey. Masa untuk pulang. So masa untuk pulang dalam pukul 4 lah kita expect akan sampai. Ada apa-apa? Pulang setelah berjaya menawan Data Macau. Okey. Lepas ni jumpa di Data Medan. Bye-bye. Wah.